Taifin wal qa'imin wa ruk'a'in sujud, untuk orang-orang yang bertawaf iaitu tawaf haji umrah, dan juga orang yang solat wal qa'imin wa ruk'a'in sujud, dan juga rukuk dan sujud. Maka bermulalah agama millah Ibrahim di Mekah di sini. Pasal ni tak kat Kaabah ni. Dah dekat Kaabah tu. Oh yang tu, yang tengah tu. Tak ada Nabi Ibrahim. Oh tu. Okey. Sama. Lepas daripada Nabi Ismail meninggal, Mekah di bawah pimpinan Amr bin Amir al-Jurhumi. Pimpinan daripada keturunan Nabi Ibrahim yang memimpin Mekah. Kaum dia lah. Ketika mana empangan Ma'rib runtuh, empangan Ma'rib dekat Yaman. Iaitu dua kaum Jurhumi daripada sana itu datang, tinggal Ma'rib datang, dan kemudian diorang memerintah Mekah. Sebabkan diorang punya pengalaman daripada zaman Yaman itu, diorang dah sembah berhala. Jadi diorang yang bawa penyembahan berhala dekat sini, dekat Mekah. Start lepas daripada Amr bin Amir al-Jurhumi, start bawa namanya syukur. Start bawa penyembahan berhala daripada Yaman, daripada Arab. Ni ada berhala ke ni? Berhala dalam situ. Yang Nabi. Sekarang kita sabar baruhan. Ada sebenarnya. So pada zaman Qusay bin Kilab, pada waktu moyang Nabi SAW yang set up Mekah ni seperti menjadi sebuah bandar, menjadi sebuah penempatan yang tersusun. Nama Qusay. Kemudian dia start buat ada peranan dia, Quraisy sebagai pemimpin dan sebagainya apa semua. Dan masa tu dia orang buat umrah pakai apa? Lagi kita tengok ada dulu. Dengan Abdullah dekat ayah Nabi SAW yang pergi ke Leban. Leban ni dekat Al-Aqsa. Leban dulu adalah Syam, dekat Syria, dekat Palestin. Kemudian meninggal dunia sebelum daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Abdullah kan, ayahnya Nabi kan meninggal sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Kemudian juga pada tahun Nabi SAW tahu kisah surah Al-Hadid kan ada bangsa Jurhum ni datang dari Yaman, datang daripada kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak ni waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dia memang kerajaan yang berteknologi tinggi, yang hebat, tamadun lah. Berbanding dengan Mekah ni tak ada apa. Tapi lepas perang Arab runtuh dan pecah, habis dia orang punya tu, dan datang ke Mekah, kemudian memerintah Mekah, kemudian Mekah menjadi makmur. Seluruh tanah Arab datang buat tawaf. Jadi tinggallah raja negeri yang lain dekat Yaman merasa cemburu. Itu raja apa? Raja Abraha. Jadi dia pun bawa tentera gajah untuk dibina satu Kaabah dekat Yaman supaya boleh order dan panggil semua orang Arab datang buat tawaf kat situ, buat haji kat situ supaya tempat dia jadi makmur. Dan bila ramai orang datang kan macam sini sekarang kan. Tapi orang tak datang. Walaupun dia buat Kaabah daripada rumah dan semua datang tapi tak datang tak. Jadi dia pun perintahkan tentera dia untuk serang Kaabah. Lalu turunlah Bukit-bukit pun kiri kanan. ni bukit kat sekitar ni lah, sekitar kat mana Jabal Umar kita tahu. Dia just tunjuk bagaimana serangan daripada gajah. Dan gajah ni yang memang dilatih untuk perang. Gajah yang digunakan oleh Abrah ni bila mana datang nak sampai ke Mekah, tak ada masalah Mekah. Gajah ni setiap kali dibawa tarik talinya kepala dia untuk menuju ke Mekah, dia akan jatuh. Gajah ni semua akan jatuh. Tak nak pergi. Tapi bila dia pusing tarik berlawan dengan Mekah, dia orang akan terus dia pergi. Tapi bila tarik nak pergi tu, terus jatuh. Dan waktu tu Abdul Muttalib tanya bukit tadi kan, Abdul Muttalib naik kepada bukit yang salah satu daripada gunung tu. Abdul Muttalib naik atas, Abdul Muttalib cakap apa? Dia minta pulangkan kambing dia. Abdul Muttalib adalah ketua Mekah waktu tu. Minta kambing dulu. Tak kambing. Lepas tu gelak lah Raja Abraham. Ini ke pemimpin Mekah? Kau lebih mengutamakan kambing kau daripada rumah suci kau, daripada penduduk kau dan sebagainya. Dia kata aku adalah pemilik pada kambing dan aku penjaga dia. Mempunyai penjaga dia. Penjaga dia akan bertindak atas kau. Dan kemudian lah, lepas tu Abraha cuba serang tapi tak mampu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan burung babi. Ini adalah pada tahun kelahiran baginda Nabi SAW. Digambarkan itu dengan malam bulan yang sangat cerah, indah. Bagaimana kelahiran baginda Nabi SAW terhadap bulan kan.
tak ada malam yang lebih indah pada malam kelahiran baginda Nabi SAW pada hari Isnin, tahun pada Asyara Lailah pada Masyar Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, lebih kurang pada waktu malam. Ada oleh Rasulullah SAW yang Isnin la thaniyat asyratul lailah, lebih kurang dalam pukul 10 itu malam. Khalas min syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, amul fil, pada tahun gajah, pada tahun serangan ni. Wala mawada'at ummu sallallahu alaihi wasallam, firman Nabi SAW itu nazala nadhifan tahiran lam tajidu ummat al-athna wada'. Apa? Nabi SAW keluar dalam keadaan yang sangat bersih, tak ada kotoran langsung. Tak. Kemudian diberikan baginda Nabi SAW pada atuknya Abdul Muttalib. Panjang cerita besar. Malam itu indah dan sebagainya, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ini adalah perjalanan yang ni semua kita laju sikit je sebab ini tak penting sangat, bukanlah tak penting. Ni perjalanan Nabi SAW dengan ibu dia pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW daripada sebelah ibu ke sebelah ayah adalah keturunan daripada ahli Madinah. Ayah rasa mak dia betul. Siti Aminah pergi ziarah keluarga belah ibu dekat Madinah, Yathrib. Dalam perjalanan pulang singgah di Abwa. Waktu kita on the way datang ke, kita dah lalu Abwa. Kita dah tapi kita tak boleh masuk lah. Yang ada kata ini Abwa tempat ni. Tu ada satu masjid tu, Kubah Hijau tu. Itu Madinah. Oh, Madinah. Itu sebagai tanda Madinah. Ni li ziyarat akhwaluhu min Bani Najjar wa fi al-'ud min marat ummu sayyidah Aminah wa ma matat fil abwa baina Makkah wal Madinah. Qad fannat sunat thumma 'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidan. Nabi lepas daripada Aminah wafat, meninggal dunia, Nabi pulang ke Mekah seorang diri bersama dengan seorang dengan khasanatihi Ummu Aiman dan juga penjaga dia Ummu Aiman. Ummu Aiman ni lelaki tau, bukan perempuan. Ummu Aiman ni macam orang apa? Orang surang, orang gaji lah, orang gaji tapi bukan hamba. Kenapa dia panggil Ummu? Nama dia Ummu Aiman, lelaki. Alhamdulillah ila Mekah wa salamat li jaddati in Abdul Muttalib, dengan selamat kepada ayah datuk dia Abdul Muttalib bin Hashim. Bahkan umur sallallahu alaihi wasallam pada waktu Nabi umurnya 6 sanawat, 6 tahun. Wa tadzakkara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hijrati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah ila Madinah, kepada Madinah, tilka ziarah Nabi ziarah fa yaqulu laqad kuntul al'iban fi zaqaqa amanatan ma'a jariyah Nabi Najjar ismuha Unaisa wa ta'limtu as-sibaha fi bi'rhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pergi ziarah tu, Nabi ingat waktu tu Nabi dekat Madinah tu Nabi belajar berenang. Sungai apa ni? Kat mana sungai dia? Dia belajar berenang. Sungai apa? Ada sungai. Itu ada ni apa dia kata ni Zakak tak tahu sungai apa, dia tak sebut nama. Yang tu Al-Quds tu. Madinah. Tanda lah. Oh, tanda Madinah yang Mekah. Kifar Abdul Muttalib Nabi SAW semua kifar Abu Talib wa khuruji ila Syam ma'a. Ni waktu Abdul Muttalib punya perjalanan kafilah dagang dengan pakcik baginda Nabi Abu Talib yang menuju ke Syam, Levant to Syam. Levant to Syam. Dan sewaktu di sana telah dibawa Nabi SAW. Waktu di sana tu kisah apa? Kisah jumpa dengan pendeta Bukhara atau Bukhairi. Yang waktu itu Nabi SAW dalam perjalanan, sepanjang perjalanan kafilah dagang tu awan dia ikut. Orang duk pelik. Dan waktu diorang nak sampai ke Syam tu dah tersebar dah berita. Ada kafilah dagang sepanjang jalan, awan dia ikut, orang duk nampak. Jadi gempar. Benda tu gempar sehingga mana Nabi SAW dijumpa dengan Bukhara tu beritahu kepada Abdullah kepada Abu Talib, beritahu sesungguhnya anak saudaramu ini adalah seorang yang dijanjikan. Di atas kali tu apa? Qoroh apa? Tu ada. Kampung apa? Atas kali tu. Tak, ini ke arah Afrika. Itu Afrika. Oh, okey, Afrika. Benua Afrika. Okey, ini keluar sikit. Keluar misi dagang, membawa barang-barang dagangan Siti Khadijah. Sebelum daripada menjadi Rasul. Ni start Nabi berniaga sendiri, bermula dengan sebagai manager pada Khadijah. Start Nabi train bawah Abu Talib. Nabi di-train bawah Abu Talib. Umur 25, Nabi dah start diberikan consignment barang besar. Ketua kafilah dagang daripada Mekah, membawa barang dagangan yang terbesar daripada Mekah yang dimiliki oleh Khadijah. Dan Nabi membawa pulang keuntungannya tak pernah dibawa oleh orang lain.
Dan waktu perjalanan tu sebenarnya Khadijah suruh dia punya hamba tengok-tengokkan Nabi. Kemudian dia pun lamar Nabi SAW untuk menikahi dia. Dan Nabi pun menikah dengan Khadijah dan bermulalah perkahwinan dengan Khadijah sampai umur 40 Nabi diutuskan sebagai Rasul. Kalau hadis tersebut sok-sok tu ni Bekas tu lah. bekas timbangan nak bagi makan apa semua tu kan. Macam kita hari ni kilogram apa semua tu lah, cupak. Oh, cepat. Asal dia cepat ni kan? Pada tahun berapa tak ingat lah. Kaabah roboh. Tu, banjir Nabi Nuh. Banjir. Bukan banjir Nabi Nuh. Ni waktu Nabi ni, zaman Nabi Muhammad ni. Masa Nabi Muhammad. So waktu ni lah Nabi SAW memberikan pendapat supaya tak bergaduh siapa yang berhak untuk letakkan batu, kan? Untuk letakkan kain. Kemudian diangkat untuk pada setiap bucu tu dipegang oleh ni. Ajar Aswad kan? Ajar Aswad lah. Okey, right. Dengar cerita. Pernah ada bakar? Patutnya belah sana. Kenapa dia buat macam ni? Allah SAW menerima wahyu pada tahun 40 tahun Nabi nak Jabal Nur. Dekat Gua Hira atas tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kana Rasulullah SAW yuqda jul waqtihi fi khalwati dakhil ghar Hira muta'ammilan fi malakutus samawati wal ard ba'idan 'anil ibad wa 'indama balagha Rasulullah SAW 40 akramahullah ta'ala, ketika umur 40 tahun Allah Ta'ala muliakan Nabi SAW bin nubuwah dengan kenabian. Wa kanat bidayatuh ar-ru'ya as-sadiqah, dan bermula dengan mimpi yang benar terhadap Nabi SAW. La yara ru'yan fi nawmihi illa ja'at kafalaq as-subh wa habba Allah Ta'ala lahu al-khilaq wa kana idza kharaja SAW li hajatillah. Panjanglah. Pada tahun pertama. Oh, ni pahala dia lagi lah ni. Ini waktu start dakwah dah ni. Umur Nabi 40. Pertama perempuan yang beriman adalah tepi Sayyidah Khadijah, kemudian Abu Bakar. Okey, kemudian apa? Kemudian hijrah yang pertama ke mana? Hijrah pertama dan yang kedua. Habsyah. Hijrah al-awwal. Habsyah. Ketika mana Nabi SAW melihat penindasan terhadap orang penindasan terhadap sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, dan Nabi SAW perintahkan mereka ini untuk jadi perlindungan di Habsyah. Sebab Habsyah ini agama Kristian yang sebenar. Dia takut mempunyai saudara di sana, merujuk kepada Nabi Isa AS. Jadi pergilah ke sana yang diketuai oleh Najasyi. Jatuh Raja Najasyi, yang sahabat yang pergi tu lama duduk sana. Ja'far lah. Ja'far. Lama Ja'far duduk sana. Masa tu dah buat kapal ya, no? Tahun pemboikotan. Lalu kan waktu kita tengok, waktu kita duduk dengan Ustaz Syed apa semua tu kan, ni Kaabah. Kat sini diorang diboikot, dekat lembah yang ada tunjuk dekat ujung tu ada macam terowong tu kan. Ada orang duduk kat sini. Duduk dekat Jabal Abi Qubais, dengan tu dekat hujung tu. Kat rumah Nabi, Jabal Abi Qubais, dekat lembah tu, ada orang kena duduk kat situ. Semua Bani Hashim. Semua Bani Hashim. Tak boleh kahwin, tak boleh bercakap, tak boleh membeli, tak boleh beli belah, tak boleh menerima penjualan Yang mereka. bukan Islam pun sekali kena boikot. Yang bukan seluruh Bani. Sehinggalah kemudiannya selepas diboikot tu Nabi SAW bagi tahu, sekarang kau pergi tengok perjanjian yang kau letakkan dalam Kaabah tu dah dimakan oleh anak-anak. Tak ada seorang pun tahu. Maka semua orang pun terkejut. Lalu berhentilah pemboikotan. Yunus alaihissalam की शादी. Waktu boikot tu Khadijah dengan Abdul Talib. Lalu berlakulah tahun kesedihan. Tahun kesedihan, Amul Huzun. Tahun kesedihan bagi baginda Nabi SAW. Lalu untuk menghiburkan baginda Nabi SAW, disebut oleh ulama adalah Allah Ta'ala membawa Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, berjumpa dengan para Anbiya di Al-Quds, di Palestin, solat dengan bersama mereka, beribu Anbiya. Kemudian diangkat ke langit bertemu dengan Allah SWT, lalu turun membawa perintah solat. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra, Jalanan malam. ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina. Baik. Kemudian selepas daripada itu pada tahun ke-12
dan juga ke-13 berlakulah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang ada cerita hari itu tu didatangi oleh 12 keluarga, ketua keluarga. Aqabah pertama, Aqabah yang kedua didatangi lebih kurang 72 tak silap. Untuk Aqabah kedua beriman kepada Nabi SAW dan juga menjemput baginda Nabi SAW untuk datang ke Madinah. Kami berbaiat akan mempertahankan engkau, Nabi Muhammad SAW. Okey, mana bermula yang mana Quraisy plot untuk nak bunuh baginda Nabi SAW pada ketika mana hijrah tersebut. Ini untuk bunuh Sat. Itu tak faham ni. Tidak. Yang ini kedua sepaskan kan dah bawa mak. Itu waktu baby 6 tahun. Baru dia datang hijrahan kedua dia. Kita ada terdengar satu part daripada Mekah ni yang ada sikit dekat orang tua itu pergi dekat Taif. Kalau tak ada nanti kita lah. Cerita kat sini adalah peristiwa penting tau. Kemudian Nabi SAW pergi ke Taif untuk cari base, tapi Taif halau dia. Nabi sedih lagi. Kemudian Isra Mi'raj, lepas Isra Mi'raj perjanjian Aqabah, dapat kabar gembira perjanjian Aqabah. Kemudian barulah hijrah ke Madinah. Nabi nak pergi waktu ini. Waktu ni betul Nabi Yang ni gambar ni apa berlaku dekat pangkat mana tu? Orang nak bunuh Nabi. Kaabah itu rumah Nabi. Rumah Nabi. Rumah Nabi. Laki-laki Kaabah situ. Ada kaabah tu. laki-laki yang gagah boleh seluruh daripada seluruh kaum. Ni kaabah sini. So kita dah cerita pasal wudu. Dramatik sungguh. Dramatik. Okey, sekarang tadi kita cerita pasal Mekah. Sekarang kita nak cerita pasal sejarah Madinah. Jadi dah klasik. Sejarah Madinah sebelum daripada Nabi datang. So, yang mula-mula tinggal di Madinah adalah bangsa Mamlakah dan datang yang tinggal dan tinggal di Madinah, kemudian bangsa Yahudi yang membina tembok-tembok dan juga menguasai penanaman dan peladangan kurma di Madinah. Hijau lah Madinah ni. Kedatangan Yahudi ke Yathrib, itu namanya Yathrib. Yahudi di Yathrib, kemudian Yasrib. okey. Yathrib itu nama Madinah. Jadi saya ada ceritakan surah Al-Mulk. Jatuh. Yang dia dapat balik tu. Ini Nabi dah Yang janjikan. dalam perjalanan hijrah tu Nabi singgah dekat rumah Kemah Umm Ma'bad. Kemah Umm Ma'bad ni Nabi SAW waktu tu singgah untuk berehat dan untuk minum makan dan sebagainya. Waktu kambingnya dah kurus, dah tak boleh nak keluar, ni tak susah pun semua. Dan Nabi minta izin diberikan kambing tu, Nabi perah, kemudian dikeluarkan susu yang cukup banyak untuk semua orang minum dah kenyang. Dan waktu itulah ada satu hadis famous tentang Umm Ma'bad. Salah satunya tu pada hadis ni, tapi hadis yang sangat detail menceritakan tentang bagaimana jasadnya Nabi, wajahnya, berjalannya. Dalam satu encounter ni Umm Ma'bad sangat kagum, sangat macam wah dengan Nabi SAW. Lalu hadis Umm Ma'bad ni lah antara hadis yang sangat penting dalam kita dalam hadis Syama'in dalam mengenal baginda Nabi SAW. Satu hadis Kisah ni lah. Dia tak tahu Nabi kan. tak tahu, mula tak tahu. Lepas tu beriman lah. Bila dia tengok mujizat Ini kisah Surakah. Surakah yang kejar tu. Pemburu yang kejar tu kan ada cerita. Waktu Nabi kat Gua Sur nak dibunuh, Nabi dah tak ada, selamat. Lepas tu Abu Sufyan umum 100 ekor unta. Lepas tu keluarlah pemburu-pemburu semua kejar masuk yang terhebat dia Surakah. Jadi Surakah ni dia tahu Nabi dekat Gua Sur. Tapi dia panggil, waktu dia panggil tu Abu Sufyan naik gua tu, tapi duk nampak ada sarang apa semua, mustahil lah ada orang kat dalam tu. Tapi Surakah tak putus asa, dia tunggu sampai daripada Nabi keluar. Besoknya dia follow. Tapi bila nak follow nak kejar, dia punya kuda jatuh. Sedangkan dia ni pemburu hebat. Oh tu kuda jatuh lah tu. Kuda jatuh lah tu. Simbolik. Jatuh simbolik kan. Pasal apa ada crown kat bukit tu? Yang ni kisahkan Surakah dapat harta tu. Lepas tu dapat Nabi tu. Sekarang tak ada. Okay, right. Ni yang kita nak cerita perjalanan. Sini.
Mami, sini. Salah. Jemaah. Tariqul Hijrah. Okey, alright. Okey, duduk situ boleh? Okey, ini adalah Tariq Hijrah. Ini adalah jalan yang ditunjuk bagi Nabi SAW dan juga bentuk buminya ketika itu dalam perjalanan Nabi SAW menuju daripada Mekah Kaabah ke Madinah. Mana ada panau? Madinah depan sana. Tu tengah ni. Dan Nabi SAW dia tak biasanya ada satu laluan yang biasa dilalui oleh para kafilah dagang untuk menuju ke Madinah. Ingat Madinah adalah sumber diorang ambil barang dagang, tamar dan sebagainya. Ada laluan yang biasa. Tapi Nabi SAW pada 3 hari yang pertama Nabi duduk dulu di Gua Sur. Tengah tu lah. Gua Sur tengah tu. Dan Nabi kat situ tu Nabi mengelirukan mereka. Lepas daripada dah selamat, lepas Surakah dah beritahu, okey, aku tak jumpa pun pada laluan ni, tak ada Nabi Muhammad tak ada kat sini. Lalu dah berhentilah pencarian, barulah Nabi teruskan perjalanan mengikut perjalanan jalan yang biasa. Tapi masih lagi macam berselang-selang. Ada waktu kat jalan biasa, ada waktu dekat ni. Dia ada satu tajuk peta tu, nanti kalau ada tunjuk. Mahkota tu apa tadi? Mahkota tu kisah tadi Surakah tadi tu. Surakah. Kat situ lah Kisah Surakah. Parsi tu. Yang Dapat gelang? tangkap. Gelang samalah dengan gelang dengan apa semua. Surakah dapat tangkap Nabi kat situ. Ya. Lepas tu kemah umum Ma'bad. Sampailah ke Madinah. Gua Sur kat sini lah kan. Belah bawah ni. Tapi sebenarnya ni tak tepat ni. Patutnya dia letak Kaabah kat sini, Gusur kat sini. Yelah. Dia kat bawah. Habis nak buat ni. Okey, nak ceritanya, waktu tu perjalanan Nabi SAW, gunung-gunung sekitar kat Madinah ni adalah gunung berapi. Oh, gunung berapi. Tempat bekas gunung berapi. Kalau kita nampak gunung-gunung kat Madinah yang warna hitam, itu kita bagi sebagai khurrah ataupun gunung berapi tu warna hitam kan. Dia panas. Volcano. Batu dia keras. Volcano. Macam tu kan. Dan juga penuh dengan duri-duri. Dan saat perjalanan Nabi kita kat Quba tu, sampai kat Quba tu penuh dengan darah. Penuh dengan bertakung dekat kaki kasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi Tariq jalan perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Di Madinah ni. Kat mana Quba? Kita mana Quba? Tanda Masjid Quba. Sukul Madinah. Masjid susun nombor 1 tak susun? Itu Khandak. Itu Khandak. Paling dekat. Masjid Quba mestilah antara yang paling dekat. Ni. Dekat pokok kurma banyak tu. Kalau keluar kita tak buka lampu dia. Ada lagi ke lawan? Ada ke? Tak function dah. Function dah. Allah Akbar. Tariq salam. Tak dapat ni. Tak ada modal. Baik. Ada bayar Okay, 2 baik. rial. Masuk. Ni. Kubak kat sini ni. 5 rial tu. Ni. Mana? Tengah tu. Ni tu. Ni Tariq salam ni. Nabi sampai sini. Sampai situ. Tu Kubak. Kemudian masjid kedua tu masjid Jumaat. Solat Jumaat pertama. Mana? Ni. Kita daripada sini. Tu. Ni. Naik kereta. Masuk sini. Naik kereta van. Tu Kubak. Handphone tinggal. Tu Kubak. Kubak Nabi sampai kat situ. Duduk 5 hari. Duduk 5 hari bina Kubak. Terus ke perjalanan. Masuk waktu Jumaat. Nabi solat Jumaat kat situ. Di bina masjid Jumaat. Ini Kubak walkway lah. Kalau yang kita tak lalui semalam. Sampailah Nabi SAW masuk ke kota Madinah ketika zaman itu. Bukit yang ni Jabal Silak. Jabal Silak ni sekarang ada Sab'al Masajid, tempat Nabi SAW letak camp ketika ni perang Khandaq. Nanti kita akan pergi nanti dalam ziarah nanti. Saudara ada di Masjid Salman Al-Farisi. Yang belakang tu Jabal Uhud. Tu Jabal Uhud. Jabal Uhud. Ini Jabal Air. Jabal Air. Jabal Air. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut tanah haram bagi Madinah ada apa yang antara Jabal Air dan juga ada Jabal Silak dekat-dekat dengan Uhud tu. Ada dekat-dekat Uhud tu ada Jabal kecil. Itulah sepada tanah haram bagi pada belah sini. Kemudian ada dua daripada utara ke selatan pula, ada macam lembah pula bagi menandakan sepada tanah haram. Dan Nabi SAW ketika mana masuk ke Madinah, Nabi berdoa Allahumma barik lana fi tumurina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ana wa barik lana fi muddana. Minta keberkahan bagi setiap apa yang dikeluarkan daripada Madinah ni, amal dia, pada setiap cupak, pada setiap. Okey, right. So, ni Madinah pada zaman tu. Itu dari hijrah kan, masuk daripada Quba, kemudian pada Jumaat, solat Jumaat, kemudian masuk ke Madinah, Masjid Nabawi sekarang ni. So, ini adalah scale dia waktu tu.
Nabi tiba kat sini, masuk. So, dekat sini ada Bi'ru Rawha yang Sayyidina Uthman wakafkan tu, yang dekat pintu 122 tu. Ya. Abu Bakar Siddiq tariq ila Madinah sudah Qadim Amr bin Sulaiman alladhi salaka bihi wa yastaqafan. Thumma madha biha ala sajid hatta pada ayat ini wa hadda. Dari kampung lah ada dinah, tapi bukanlah maju. Memang ada lebih kurang 300 dan 500 rumah keluarga yang ada sekitar Madinah. Kemudian kat luar-luar sikit. Bukan. Orang-orang yang menanti Nabi. Dengan maksud orang-orang yang menanti Nabi waktu Nabi nak masuk. Lalu Nabi untanya berhenti di rumah ni lah, sekitar rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari dia dua tingkat. Jadi kat depan tu kemudiannya Nabi SAW beli sebidang tanah. Mula orang anak yatim tu dia nak wakaf kat Nabi. Tapi Nabi beli. Kemudian baru Nabi wakafkan sebidang tanah tu. Lalu tanah tu kemudian diwakafkan, dibina Masjid Nabawi. Gitu. Baik ni. Tadi yang kawan ada tunjuk tu. Diorang memang macam ada tembok-tembok. Oh, dia macam tu. Dia macam ada tembok. That's why lah waktu yang Nabi tu yang kisah kena baling dengan najis, ada orang nak cuba bunuh Nabi, nak baling batu daripada tembok. Itulah. Dan disahkan Nabi SAW kena racun yang menyebabkan Nabi wafat lah dekat. Tembok Bani Quraizah. Okey, ini lebih dekat. Ini tu kat situ. So, sini dah kurang sebab dia kata dekat Masjid Nabawi tu, sekitar luasan tu. Itulah rumah-rumah sahabat-sahabat tu. Bila dia pakai tempat, baru kita dekat sini. So kat depan tu tanah kosong tu yang kemudiannya Nabi bina Masjid Nabawi. Beli kat Anas kan kosong. Anas kan pokok. Kurma lah tu. Ni bukan Johor. Dia teringat dah balik dah tu. Orang budak yatim ini memberi najar. Ismnya Sahal wa Suhail. Orang budak yatim Nabi beli, Abdul Amr wa kana Nabi beli dan Nabi wakafkan untuk bina Masjid Nabawi. Dan ni mana tembok ni? Ini tembok Yahudi. Oh, tembok Yahudi. Ha? Sekarang Depa ada tembok ni. Depa ada tembok yang tinggi-tinggi dan juga tembok yang besar untuk perumahan diorang. Oh, depa duduk dalam tu aje. Diorang punya pertahanan. Orang juga sama diorang. Oh, diorang adalah hubungan ekonomi yang bagi memalas. Tapi diorang conquer dari kejayaan. Pada hari dia ada tujuh bani kan kita waktu Tembok orang Yahudi. Amlaka. Orang bagi tahu Nabi yang terakhir tempat mana? Kamar. Sudah tahu tu adalah Madinah. So dia datang. Dia ingat akan lahir kat sini. Dan berharap akan lahir di kalangan diorang lah. Jadi diorang pun bersedia dah menunggu. Rupanya yang dimasukkan adalah datang tiba itu. Okay, jom ni. Waktu mula-mula dibina masjid adalah begini. Ini rumah Nabi. Ini hujurat rumah Nabi. So Raudah kat sini. Dulu solat kat sini. Tapi direction pun lain kan? Sebab dulu menghadap ke Masjid Aqsa. Solat kat sini. So rumah Nabi asalnya dekat belakang masjid lah kira. Keluar lah. Kemudian ditambah Ubah direction lah. ya, ubah direction. Sembahyang sebelah sini pula. Barulah sembahyang pula kat belah sini, barulah rumah Nabi SAW jadi kat sebelah mihrab. Jadi gitu. Awal dulu macam tu. Macam gitu. So dibina daripada apa? Dibina daripada apa nama tu? Allah, lepas taman tu dibuat jadi batang-batang dia punya base. Kemudian dinding tu daripada apa? Tanah liat. Tanah liat dah letak dengan batu-batu, tanah liat tu dibuat jadi macam simen. Lepas tu letak jerami-jerami. Ini dah apa atap tu yang macam tu apa nama bumbung daripada pelepah tamar dan juga daripada jerami yang sebenarnya letak kat atas bahagian atas. So keliling rumah-rumah sahabat. Okey. Kemudian ini adalah pembesaran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi selepas daripada perang Khaybar. Perang Khaybar dibesarkan Masjid Nabi. Ini rumah hujurat, rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
besarkan lagi. Tambahan. Okey ni pembesaran yang So ada empat ni. Era yang seterusnya iaitu pada era Abu Bakar. Dibesarkan lagi. Ada dah rumah Nabi masuk dalam sekali. Rumah Nabi rumah Nabi dah masuk dalam. Dan ini waktu Umar Al-Khattab. Nabi waktu zaman Besarkan Umar lagi. Al-Khattab dibesarkan lagi. Kita bincang ni. Waktu dia masuk ada pintu perempuan. Itu pembesaran waktu zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu Al-Sufah, tempat Al-Sufah. Tempat Al-Sufah. Tak ada tempat di sekolah. Tak ada. Ini Osman. Oh, Osman paling maju lah. Osman paling maju dan Osman paling besar tu. 4,000. Lebih kurang dah 1 ekar lah waktu ni. Osman besar tu. Meter square waktu ni. Mahal Zaman Osman. Okey. Habis lah film. Dah waktu. Habis. Okey, right. Jom kita nak pergi tengok. Dia mau buat cerita. Belum boleh kenal ni dia bagi saya. Dia kat sini je lah. Dia asal dia sampai Sayyidina Osman ni. Dia asal kat sini je lah. Kamar belakang. Dia sampai Sayyidina Osman. Lepas tu Kim Abdul Aziz semua. Setelah Osman ya, masih lagi mengekalkan saham dia besar. Air, letak lambat kuda, unta. Ini waktu zaman Osmannya. So yang kita tengok binaan Kubah Hijau waktu zaman Sultan Abdul Majid Umar Osmannya. Yang kita tengok sekarang ni ada macam kubah kelabu, ada apa semua tu. Yang ni yang sekarang ni tempat payung. So binaan yang sekarang ni kekalkan letak payung tu sebab mengambil daripada tempat asalnya memang situ adalah tempat tempur. Pada zaman Nabi situ tempur. Ni waktu Abbasiyah. Kita nak kata balik ke sini. Kemudian masjid ini. Jauh. Ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ayat ni turun surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab menceritakan tentang perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab, iaitu perang Parit. Perang Parit. Pada tahun kelima, dia hijrah. Tu jadi cerita. Itu kita nak tunjuk dia punya model dekat mana. Dekat mana dia punya Parit. So, kedudukan Bandar Madinah, ketika mana Nabi SAW menerima khabar bahawasanya kafir Quraisy telah mengumpulkan tentera seramai-ramainya, yang mana sebelum tak pernah tentera-tentera Arab ni bersatu pun. Tapi sebab kerana nak memerangi Muhammad, mereka bersatu. Sehingga datanglah 3,000 ke 5,000, tak ingat, tentera Ahzab, tentera bersekutu datang untuk menyerang dan meratakan kota Madinah dan membunuh baginda Nabi SAW. Itu bagi tentera Ahzab. Sirah ni dia berulang sampai ke hari ni kita tahu. Okey, tak. Jadi ketika itu Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat, kita tanya macam mana kita nak hadapi ni tentera yang ramai-ramai ni. Kita takkan mampu kalau kita bertahan di dalam kota ni, habis ranap kota ni. Kalau tentera seramai ni habis kota Madinah ni, habis kampungan ni. Jadi kan habis ni, habis semua ni. Lalu ketika itulah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW yang berhijrah jauh mencari hidayah. Kena baca kisah Salman Al-Farisi ni. Dia ni adalah seorang yang bakal menjadi macam ulama negara dalam Parsi. Di polish, memang keturunan dia dan sebagainya. Dia akan jadi ahli falak terulung dan sebagainya. Tapi disebabkan dia banyak membaca kitab-kitab agama Majusi, agama Nasrani dan sebagainya, dari situ dia mendapat petunjuk bahawa akan lahir Nabi akhir zaman di suatu tempat. Lalu dia pun berhijrah, dia berjalan daripada Parsi Iran tu pergi ke Konstantinopel mempelajari agama Masihi, agama Nabi Isa. Tapi dia belum betul lagi ni, kena jumpa dengan Yahudi. Akhirnya barulah kita sampai di Mekah, dia mendengar tentang Nabi Muhammad SAW lalu dia beriman. Baik. So dalam perang ni dia mencadangkan kepada baginda Nabi SAW untuk dibina Parit, untuk mempertahankan kota Madinah. Okey. Iaitu sebab Madinah ni, Madinah ni belakang dia ada Jabal Uhud. Belakang Jabal Uhud. Kemudian keliling tepi-tepi ni jadi macam pohon-pohon kurma, ada tembok-tembok Yahudi kan, piagam Madinah kena sama-sama mempertahankan Madinah. Ada tembok Yahudi, kemudian ada macam wadi atau lembah.
ada lembu dan juga hurrah dan juga yang batu-batu tajam tu. Jadi yang betul-betul terbuka depan daripada Madinah adalah belah sana. Sekampung yang sebenarnya ini hujung ke sini. Ni belakangi Uhud ni. Belah sana. Ni Uhud. Ni Uhud. Lalu dibinalah apa? Sorry, ni bukan Uhud. Ni bukan Uhud. Ni jabal yang ada 7 masjid tu. 7 nanti kita akan pergi Jabal Silak. Lalu dibinalah khandak tarik daripada sini lebih kurang ni dia punya keluasan dan tunjuk menutupi bahagian yang paling terbuka. Itu tentera-tentera yang berkumpul belah sana. Tentera Ahzab yang berkumpul belah sana. Ada kampung Madinah kat mana ni? Ni. Kampung Madinah belakang ni. Yang ni dia tu. Kampung Madinah belakang ni. Kampung Madinah belakang ni. Kampung Madinah belakang ni. Lalu Nabi berhadapan dengan tentera tu kat luar sikit. Ni dekat bukit ni. Masuk Madinah lah. Betul kat bukit ni sabar. Sikit. Uhud belakang tu, Uhud belakang lagi. Jadi belakang daripada Madinah dah dilindungi oleh mana pun nampak. Dilindungi oleh Jabal Uhud. Jadi yang kat depan ni. Jom sebenarnya. Okey. Ada button ni kot nak on. Dah tak ada lah. Dia besar di sini utama ni. Okey. Ini contoh parit dia, switch dia. Okey, ini contoh parit dia, meh. Wadi Fidar Abi Ayyub Al-Ansari. Ni sambungan daripada yang tadi tu. Patut kita ke sini tadi. Ni kita ke sini. Okey ni, bina. Atau ada tanya Ustaz Syed ikut tu. Tapi kalau kita pergi dekat masjid Khandak tadi ada tunjuk berapa dia punya dia mahu luas dan juga buka. Metro kuda tak lepas. Kuda tak lepas. Dan kat dalam tu dia orang letak pancang-pancang tombak. Kalau ada kuda lompat jatuh habis mati. Kuda lompat habis mati. So detail pasal Perang Khandak kita cerita dekat tempat Khandak lah. Atau jumpa batu tu kan yang ketuk keluar. Ya. Batu yang tak boleh dipecahkan oleh sahabat. Even panggil Umar pun tak boleh. Lalu para sahabat pun panggil Nabi SAW untuk ketuk batu tu. Okey, kita bayangkan keadaan ni. Betul nak cerita dekat Khandak. Okey, nak cerita kat sini. Tak apa. So Nabi SAW waktu tu Nabi ambil pemukul tu Nabi pecahkan, Nabi pukul. Lalu pada pukulan pertama batu tu berkah dan terpancar, semua orang nampak cahaya tu terpancar jauh pergi menuju ke selatan Madinah. Pukul yang kedua terpancar cahaya menuju ke utara Madinah, kemudian yang ketiga menuju ke timur Madinah. Lebih kurang itulah turutan dia. Dan Nabi tersenyum pada setiap kali hentakan dan juga cahaya itu Nabi tersenyum. Orang semua sahabat-sahabat nampak Nabi tersenyum. Dan Nabi pun tanya sahabat pun tanya Nabi, kenapa tersenyum, apa yang kau nampak kan? Lalu Nabi SAW pun mengkhabarkan berita gembira kepada para sahabat yang ketika ni sedang berlapar perut ikat. Nabi ada 3 ikatan batu lapar waktu tu sedang berdepan dengan tentera terbesar Arab nak menyerang diorang. Tapi Nabi mengkhabarkan kabar gembira kepada diorang. Pada cahaya yang pertama aku melihat Yaman. Kerajaan di Yaman akan jatuh di tangan kalian, tangan orang Islam. Pada cahaya yang kedua ke timur aku melihat Parsi, Kisra Parsi, Istana Putih Parsi akan jatuh ke tangan kalian. Pada cahaya yang ketiga aku melihat Rom, Konstantinopel akan jatuh ke tangan kalian. Harus difahami ketika baginda Nabi SAW bicara tentang ini, Parsi dan juga Rom ni kalau kita hari ni macam saya sebut kat dalam bilik hari tu dah, sahabat-sahabat ni tak terpandang lah oleh diorang ni. Macam kalau kita ni macam suku kaum duduk kat dalam hutan yang tak punya apa, orang asli. Dan Parsi dan Rom tu seperti China dan juga Amerika. Tiba Nabi beritahu, tiba-tiba kita ni orang asli apa semua, tiba saya beritahu, nanti kita akan tawan Parsi, kita akan tawan Rom. Logik tak? Macam tak logik. Tak logik. Tu lah saya cerita kat dalam bilik tu. That's why penduduk Mekah ni kata kau ni penipu, kau ni sebagainya apa semua kan. Jadi kita ni kena bayangkan sirah ni macam mana kalau kita hidup waktu zaman tu, baru kita boleh mengambil ibrah. Macam mana apa yang kita akan cakap kat Nabi. Kalau kita zaman tu Nabi bagi tahu macam tu dan kita keadaannya begitu, kita cakap Nabi apa? Kita beriman ke kita tak beriman? Tapi sahabat waktu tu mereka ni beriman. Mereka ni beriman yang kuat, lalu mereka mendapat semangat yang besar, lalu disiapkan Khandak ni dan bersedia untuk kedatangan perang
Perang tentera Ahzab untuk menyerang Madinah. Kemah-kemah ke apa dia? Kemah. Ni sebenarnya kat atas bukit tu sebenarnya depan bukit tu. Oh ni kemah. Kemah tentera. Kemah tentera. Ke batu apa? Bagus nampak. Bukan Uhud. Yang mana perang Uhud ni adalah perang balas. Dia perang Badar. Perang Buka Badar, lampu dia. sirah dia adalah perang Badar adalah satu perang yang Buka perang yang lampu tak dia. dirancang. Jadi perang. Kan? Perang Badar ni asalnya okey. Boleh? Okey, dia dengar. Sebelum nak cerita pasal Uhud ni, nak cerita pasal Badar tu, janganlah pasal Badar sebab dia terkait. Jadi Badar, perang tu terjadi sebab apa? Sebabkan waktu hijrah, Suhaib Ar-Rumi, Abu Bakar, Nabi SAW dan sahabat-sahabat lain, mereka berhijrah selai sepinggang. Just bawa sikit je barang. Barang-barang yang lain semua tinggal dekat Mekah. Jadi selepas mereka hijrah, Abu Sufyan memerintahkan supaya mereka dah hijrah, dah tinggal ke rumah mereka. Kita ambil barang-barang diorang. Ambillah barang-barang ke rumah Abu Bakar, Umar dan sebagainya apa semua, bawa pergi Syam, pergi niaga. Jadi pergi Syam, kemudian on the way back tu khabar tentang barang-barang kaum muslimin di Mekah telah dijual oleh Syam, dijual oleh Abu Sufyan di Syam sampai kepada baginda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk keluar daripada Madinah, pergi ke Badar untuk memintas kafilah dagang Abu Sufyan yang bawa balik keuntungan barang jualan daripada barangan mereka. Harus diketahui benda ni, bukan pergi rompak. Sebab itu dah barang mereka yang diambil. Jadi mereka keluar daripada Madinah tak bawa senjata. Sebab bukan nak pergi perang, tapi nak pergi memintas kafilah dagang. Hanya beberapa orang sahabat sahaja yang bawa pedang. Bila diketahui oleh Abu Sufyan bahawa ada sahabat-sahabat Nabi SAW keluar untuk memintas kafilah dia dekat Badar, Abu Sufyan hantar 2 orang pergi pecut, bagi tahu kat Mekah bahawa mereka akan diserang. Lalu Mekah pun hantar tentera sebanyak berapa? Badar 313 lawan 10,000 orang, hantar tentera daripada Mekah untuk serang, lawan dengan baginda Nabi SAW. Lalu pertembungan itu berlaku di Badar, peperangan yang tak dirancang. Dan ternyata Allah SWT membantu kaum muslimin. Dan waktu itulah pertembungan anak bunuh ayah, ayah bunuh anak, hubungan dan sebagainya. Waktu itulah kisah Suhail dia ikut ayah dia tinggalkan Abu Jandal, dia bijak anaknya Suhail kan, si Abdullah kata kat ayah dia, Suhail, aku akan lawan Muhammad. Padahal dia Muslim, dia kena ikat, dah kena chain dengan adik dia. Tapi dia helah, aku ikut Badar, aku nak pergi bersama dengan kau. Suhail pun termakan kata dia, ikut. Bila sampai dekat Badar, dia bunuh orang musyrikin Mekah. Kemudian dia pergi side dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlakulah perang Badar. Lalu perang Badar dimenangi oleh kaum muslimin, kan? Tak disangka-sangka dimenangi oleh kaum muslimin. Dipukul mundur tentera kafir Quraisy. Lalu pada tahun ke-3 Hijrah, mereka dah dibunuh. Allah SWT, pakciknya Hindun dan sebagainya apa semua, antara yang dibunuh. Dan Hindun tak perhati. Lalu dia api-up dia, Abu Sufyan yang kita menjadi ketua Quraisy, ketua Mekah, harus balas dendam. Semua dia kumpulkan isteri-isteri yang kematian orang, suami dia, pakcik dia, ayah dia sebagainya, untuk memberitahu kepada Abu Sufyan sebenarnya asal tak nak keberatan. So Abu Sufyan ni, Nabi dah pergi hijrah, bagi dia macam katalah, aku fokuslah kat Mekah. Tapi dibisik-bisikkan oleh isteri ni untuk balas dendam. Kau ni tak habislah kejantanan kau sebagainya apa semua lah. Daripada sirah tu banyaklah kata-kata cercaan supaya dia bakar semangatnya. Kemudian Abu Sufyan dengan Abu Jahal dan sebagainya impunkan tentera sebanyak 3,000 orang datang untuk menyerang Mekah. Dan khabar itu didengar oleh baginda Nabi SAW di Madinah. Dan kita baginda Nabi SAW dalam Madinah, dalam kota Madinah, dalam Madinah tu Nabi SAW berbincang dengan para sahabat. Kita ni nak pertahankan Madinah ni di luar kota ataupun dalam kota. Dan Nabi SAW sebenarnya lebih prefer nak tahan dalam kota. Tapi ketika itu ramai di kalangan para sahabat, especially yang muda-muda, yang bersemangat, dan juga ada juga yang munafik, yang nak menunjukkan kononnya mereka ni yang terpaling Islam, pun menyarankan kita tahan kat luar kota, kita bertemu langsung dengan mereka.
dan juga kaum muslimin, orang beriman yang tak dapat turut serta dalam perang Badar, lalu mereka ini merasakan, oh inilah peluang aku untuk membuktikan keimanan, inilah peluang untuk syahid, semangat kan. Sahabat-sahabat yang sini ni diorang dah rasa macam Nabi nak bertahan kota, tapi bila Syura memutuskan untuk bertahan di luar kota, lalu Nabi SAW pun bersetuju untuk pergi keluar kota menuju ke Uhud. Lalu Nabi pun bergerak keluar kota. Nanti kita akan sini haus sejarah nanti ada satu masjid tempat Nabi pakai baju zirah dia. Uhud dia boleh cerita kat Uhud. Cerita kat Uhud. Tapi itulah cerita kat Uhud dah. Tidak lah. Cerita Uhud dah. Nanti dia bisnes sedih dia dekat Uhud tu. Siap ni jauh lagi. Panjang Uhud ni panjang. Ada suka cerita kat Uhud. Tapi okey, tak apa. Nak tunjuk ni dulu. Dia punya pergerakan. Supaya nanti bila kat sana kita nampak. Nanti kita Uhud kita akan naik jabal yang kecil ni, Jabal Rumah. Tu yang bukit kecil tu, Jabal Pemanah. Oh, yang kat sini yang mana? Ya, Pemanah. Okey, yang kat tengah-tengah tu yang macam petak tu, yang sekarang ni adalah makam Sayyidul Syuhada, sebelah kan Masjid Uhud. Masjid Uhud. So, Nabi SAW berkemah daripada sini ke sana, ke Bukit Uhud, membelakangi Bukit Uhud. Tentera musyrikin datang daripada sini. Nampak anak panah ni. Dekat atas tu, yang dekat atas tu kuda-kuda, nampak tu? Itu Khalid Al-Walid dengan para tentera berkuda. Tentera berkuda. Ini Mekah. Ini Mekah, tentera Mekah. Lalu bertembung dekat Uhud. Tentera pemanah panah. Panah, akhirnya dipukul mundur. Tentera Mekah patah balik. Waktu mereka turun balik tu, tentera pemanah ni mengingkari apa yang Nabi SAW perintahkan untuk tetap berada. Bukan turun tu sebab mereka tamak, bukan sebab tamak, tapi sebab sahabat nak tolong. Dan mereka ingat waktu tu perang dah habis sebab memang tentera Mekah dah pulang, dah patah balik. Waktu tu lah waktu dia patah balik ni, kalau Al-Walid kat situ nampak peluang, dia bawa tentera berkuda lalu kat sini ni. Ni tanda ni. Tanda ni, kuda ni. Pergi kat situ bunuh sahabat yang kat atas. Nanti kita cerita dekat sana. Bunuh sahabat, habiskan semua. Kemudian pergi kat belakang, terus pergi dekat kemah Nabi SAW. Dan waktu ni lah Nabi SAW kena serang dan sebagainya, berdarah dan sebagainya. Lepas tu Nabi para sahabat yang lain pergi mundur ke belakang sampai dekat belakang tu. Kemah tu yang ada bendera merah tu kan? Ni tengah ni. Ni yang ada petak. Mana tu kemah? Yang sekarang ni masjid, nanti kita pergi. Lepas tu pergi ke belakang, pergi ke Jabal Uhud. Kat sini nanti kita akan singgah ada satu gua yang Nabi dirawat. Nabi berdarah, Nabi dirawat. Kat gua tu, waktu itulah Abu Sufyan naik ke atas bukit yang ni. Lepas tu adakah ada Muhammad tak di kalangan kamu? Kemudian habis semua barulah Nabi dan para sahabat pergi ke belakang dan bertahan di situ sampailah kaum musyrikin Mekah balik. Detail kita cerita kat Uhud. Oh, dia yang mana tu bukan atau Uhud di kat sini. Jawab rumah lagi. Oh. Mana letak lah tinggi bukit ni? Tak, bukit dia mana Berbanding dengan Uhud tu. Uhud tinggi sikit. Yang ada tembok tadi. Dia tembok tadi yang Nabi pergi. Okey dia. Nabi, hujurat rumah Nabi. Apa letak kat tadi? Tutup tak? Cek, tengok ni. Dia satu hujurat Sayyidah Saudah binti Za'mah sini. Hujurat Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar kat dalam tu. Hujurah, dia bilik-bilik. So rumah Nabi ni, dia bukan rumah, dia bilik-bilik kemudian ada ruang tamu. Bilik kemudian ada ruang tamu. So ini semua sebenarnya adjacent, yang dinding tu dinding apa yang panjang tu. Itu adalah dinding Masjid Nabawi. Itu tempat Al-Sufah. Tempat Al-Sufah tadi tu. Yang tunjuk tadi tu Al-Sufah. Itu tempat solat. Depan ni tempat solat. Itu rumah Aisyah. Ini rumah Sayyidah Saudah. Kemudian Hafsah, anaknya Umar. Yang belakang-belakang ni Zainab, kemudian Ramlah, Sayyidah Hind, Zainab, Juwairah dengan Sofia. Yang pintu 22. Yang Mesir Kiptiah, Maria Kiptiah tu jauh. Yang pintu 22 yang nampak apa nama Radah tu di belah sana yang dekat masjid. Itu dulu nampak Radah. Nak buka ni. Buka. Okey.
start daripada rumah Nabi di mana tu start tu. Ni dia kat sini. Jadi makam Nabi sekarang kat sini. Rumah Nabi kita lalu kat depan ni. Kalau yang lelaki lalu. Lelaki lalu. Yang ni tempat Nabi SAW bertemu dengan kalau ada tetamu dengan sahabat apa semua kat sini macam ruang tamu dah ni. Ni bilik. Ini bersambung dengan masjid. Tu sebelah ni rumah Hafsah. Bilik Hafsah dan bilik-bilik yang lain. Kemudian selepas daripada Sayyidina Umar wafat dan minta untuk ditanam di sebelah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidah Aisyah pun buat ada tabir dekat bilik yang dia tidur ni. Dia memang tidur kat sini sebab dah jadi aurat antara dia dengan Sayyidina Umar. Walaupun Sayyidina Umar dah wafat kan, dah ditanam kan. Dia tetap dia buat tabir kat situ. Sama-sama. Cuma Aisyah tu nak tunjuk sama ni kemudian menjadi raubah. Kemudian roboh waktu zaman Al-Walid bin Abdul Aziz bin Abdul Malik untuk kemudian barulah dibuat balik dan difortify. Sebab dalam tu ada makam difortify. Waktu zaman Gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz famous tu dia bina pula ada satu yang penutup keliling tu. Keliling rumah tu. Yang sekarang ni ada dinding tu kan. Keliling tu. Waktu zaman ni bina lagi. Binalah kemudiannya menjadi seperti hari ini ni dah ada kubah hijau. Pada zaman Sultan Muhammad Qalawun Al-Salihi dia bina kubah dekat atas makam baginda Nabi SAW. Kemudian ada kebakaran. Masjid Nabawi pernah terbakar 2 kali. Terbakar. Kemudian dibina balik. Makam Nabi terbakar. Seluruh Masjid Nabawi, makam Nabi sebagai apa semua. Terbakar binaannya. Dia terbakar sendiri ke apa dia? Ada orang bakar ke? Tak pasti. Ada bina balik kubah dan sebagainya apa semua. Waktu zaman Qutbais, Sultan Ashraf bin Qutbais. Waktu zaman dia buat dua proper. Ni waktu zaman Osmaniyah ni. Waktu zaman Osmaniyah ni yang kita nampak ada dom kelabu, dom hijau dan sebagainya apa semua untuk menandakan. Dan waktu tu yang kita tengok Masjid Nabawi yang kat depan yang dah ada zaman Osmaniyah. Ini Sakifah bagi Sa'adah apabila Nabi wafat, para sahabat kumpul. Nanti cerita detail dia dekat sini. Untuk siapa yang jadi pemimpin. Okay, ini model ni dah ke depanan ni. Ini model Madinah zaman awal, zaman tabi'in, zaman Osmaniyah. Waktu tu Madinah memang dikelilingi oleh tembok. Zaman Osmaniyah kota-kota semua ada tembok. Kalau kita naik taksi malam ke Kubah, kalau perasan ada macam tinggalan tembok atau tinggalan tembok ni lah. Tinggalan tembok zaman Osmaniyah. Tak, pakai pakaian orang Arab Madinah lama. Okey. Khalifah Al-Mahdi. Tapi waktu ni tak ada lagi dom. Kubah tu tak ada lagi. Dia buat dom waktu zaman Osmaniyah. Yang banyak-banyak dom ni. Ini semua start Osmaniyah. Zaman Abbasiyah sebab binaan dom ni sebenarnya arkitektur Osmaniyah. Sebab diorang kat Istanbul gempa bumi. Jadi dom ni berperanan untuk menahan bangunan daripada runtuh. Kemudian dibesarkan lagi waktu zaman Sultan Abdul Majid. Dibina kubah hijau sebagai menandakan makam Nabi SAW. Okay, selesai. Alhamdulillah. Jadi Masjid Nabawi waktu era Saudi, King Abdul Aziz Saud. Expansion yang pertama. Sekarang expansion yang kedua yang kita sekarang ni expansion yang kedua. Kan kita masuk daripada pintu belakang, pintu 21 22, kita akan lalu macam 2 kali pintu kan? Ini yang pintu yang kali kedua kita yang tempat letak kasut tu. Ini yang payung kat dalam. Payung kat dalam satu, payung kat dalam 2. Tu yang abang kata kan. Yang belakang sana tu bukan dia yang depan. Apa? Payung apa?